Senangin? Wah, senangin ke cakap? Senangin. Oh lama, apa hidup? Bukan, itu ikan. Oh, ikan apa tu? Ikan banak? Yes. Mau pena mau jatuh. Jangan. Assalamualaikum semua. Aku ada di Pelantak Shell Bagan. Aku bersama Rahim. Lama dah tak mancing dia. Kami dua orang aja ni. Tak ada orang. Orang tak ada. Ayat pasang dalam pukul 11. Mungkin saja ada orang main kot. Ni tempat bot. Belah sana ada orang. Orang main apa? Kerapu. Ambil sama main ni tak? First time. Member aku first time main sini. Sini dulu aku sebulan lepas aku duduk dekat sini. Aku biasa dapat senangin. Kami nak set up dulu, nak makan, teruskan menonton. Tak ambil ikan ni. Awal set up. Umpan hidup ambil berapa? 15 ekor? 15 ekor. Umpan mati setengah kilo? Gila, umpan mati setengah kilo. Cakap petang. Guna rambut ti ke? Rambut ti buat neri ke? Guna hidup. Ya, member kita. Wih, terus bola chain. Baling jauh sikit terus. Dekat Babek drag kasih longgang. Lagi ikan tarik. Lihat. Ladu masak tak pakai? Ladu masak tak? Bak arus kuat. Rohan tu kuat tak? Pacok tu kuat tak? Kalau ikan besar tarik mampus tu. Tu aku subuh motor. Teknik yang aku pakai hari ni macam biasa, babut basic lah. Okay. Mata saya 8. Rambut panjang ni macam biasa. Pin, batu hidup. Pakai umpan mati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tali ke mana? Wow. Member strike. Lepas. Ni pas pen tu je. Ada. Duri. Duri ke gelama? Target cari apa? Target cari apa? Kerapu ni. Kerapu. Bismillah. Kau tukar. Alhamdulillah. Kau tukar. Mantap, besar kau. Seronok. Habis lepas ni main sini ya. Ikan makanlah ikan. Makan macam tu. Main. Dah pukul 11.53. Memberku boleh hasil tadi ya. Ketukar. Aku pun baru siap pasang rod semua rod aku. Ayat mula nak pasang ke 12. Tengok berkalun. Ayat tolak belah sini. Ada mana-mana ada ikan member ku, ikan semua. Panas ke? Lama dah kena panas, lama dah hancur. Apa? Balik Udah mati tinggal. Okey. Sudah hidup. Dah kata tak sihat. Kelang 4 ke 5 ke belah. Tak apa, ada orang. Kita mau balik ada. Tak ada, rehat dulu, tak boleh. Duduk dulu, relax 10 minit, 15 minit. Jangan mancing lagi, handuk kat situ dulu. Lagi bawa pening lagi. Aku nak berhenti kat share tu. Buat apa kat share tu? Nak pump tayar tu. Dia duduk situ dah cuci muka. Tak apa, pergilah. Nanti jangan risau. Weh.
Umpan hidup mau. Umpan hidup mau. Ha. Besarnya ya. Besar. Ambillah umpan hidup ni. Ya ada oksigen? Oksigen ada? Ada. Ada ah? Lu mau balik ya? Ada belum. Saya tak pakai umpan hidup. Dia ada bekas. Saya pakai udang mati. Tadi saya punya kawan datang, dia bawa udang hidup. Tadi sudah balik. Tadi Satu ekor sekarang berapa? 7 kupang. Oh, 7 kupang. Berapa kilo? Ni kita pakai udang mati je. Aku malah nak pakai udang hidup. Udang mati je ni. Udang hidup bagi dekat angka. Ya, baik. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Gegrut. Alhamdulillah, rezeki. Gegrut ni. Baik. Hasil yang pertama. Tadi member aku dapat kutukar, aku dapat gegrut. Mantap. Senangin. Wah, senangin ke cakap? Senangin. Oh, lama. Apa hidup? Bukan itu ikan. Oh, ikan apa tu? Ikan banak. Ya. Yes. Lu punya udang belum kok. Belum. Tak apa. Itu ikan macam. Oh, ikan banak banyak. Oh, okey. Main oh. Kalau weh. Rumah ada masuk ah. Dia dah masuk dia. Dia tak nak masuk lah. Dia biru salah. Lu berkenal. Ya Allah kan. Mau pernah mau ya toy. Tak bawa juk tu yang ikat tu. Oh, ikan lah. Ikan lari. Besar. Betul. Nanti ambil konan saja. Tengok dari sini. Dia lagi main sikit dah. Hari ini tu dalam dah. Dia okey. makan dalam. Tengok. Ada satu lagi. Satu lah dalam. Satu dalam. Dia satu sini lah. Oh, yang kena tadi sini kan? Bukan sini. Sini. Oh, putus dalam. Oh, itu. Habis ya. Nanti kena macam gua dia tak nak follow. Oh, mantap tak. Ramai ya. Baik, kita dua. Orang dah start. Apa? Mula ramai dah. Ada yang berjalan. Ada yang mancing. Macam Hussein mata kaji semanis dan Tadi dapat senangin tepi-tepi ya? Jauh. Oh, jauh, paling jauh. Oh, Ada dia satu orang main dia ambil itu. Tak dapat ikan lah. Tak sama. Dia kali dia bong, dia tanah tempat buang dia. Dia kali kena lah. 1 kilo lebih ni. Jadi dia tunggu jauh lah. Ada 1 hari 1 ekor pun salah. Ada 1 ekor macam. Betul lah. Dan sekarang salah dia hari ni. Nasib dia lah. Jadi tengah dia Tu. ada masuk lah. Ya, itulah tadi dia masuk tadi. Ini 2 musim ikannya. Sini tak masuk. Oh, tu. Apa tu? Nangis ya? Oh. Ini bukan ni. Oh, tu lah. Pasal kat 12 ekor boleh. Oh. Boleh. Kumpul dia dapat ni. Tu lah. Tadi tengok dia lepas nangis. Tu ada orang buang tak tahu apa. Pagi-pagi tengok ada dah. Nak panggil sosok ni. Layan. Okay, masa untuk pegang pula.
ni. Aduh. Hah? Ni apa? Oh, bukan telagu. Tapi ini Ketutu lah? Tapi dia Oh. besar lah. Oh. Dia sedang. Ya. Okay, aku tak pernah dah first time dapat kapur macam ketutu. Campur macam ikut cuci cermin pada macam ikut ketutu pada. Ya, dan lepas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lekat ni. Aduh. Lama. Berapa? Kecil. Alah. Umpan dia. Tengok. Satu jari. Kerapu. Okay. Catch and release. Okay, aku lepas balik kerapu. Oh. Macam tadi saya dapat tadi. Sayang lah, kecil kalau besar. 5 kilo. Kecil bang. Tadi saya pun bang. Besar. Tadi pun apa? Tadi pun besar dah. Yang biru tu. Besar. Besar. Oi. Ini mahal. Dia tak ni bagus. Orang makan pun mahal. Oh, merah. Wah. Tak nampak. Itu kecil-kecil. Dah baru. Patut tarik kasar. Kasih. Dah baru. Tak mau ah? Mau. Okey. Sekali you ambil sekali dengan grup satu. Bawah. Ikan grup. Kita ni. Saya kira kalau tak mau ya. Sekejap, saya buka. Ada lak hari ni. Itulah, ada lak. Besar tapak tangan. Dalam-dalam lah. Sampai tengok. Tengok. Okey. Alright. Itulah. Saya ingat itu macam lah. Okey, right. Ya, balik lah. Ya, balik lah. Alright.
Balik. Okey kan. Sampai sini je untuk video kali ni. So sekarang dah pukul 5.15. Aku dah tak larat dah. Alhamdulillah ni hasil ada 4 ekor. Rezeki aku saja je macam biasa main mancing dapat hasil bagi korang lah. Okey. Doa dulu. Jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.